Pada awalnya, aku sendiri tak jangka benda sekecil ni boleh bagi kesan yang besar dalam rutin harian. Bila tengok dari luar, ia nampak macam bangku lipat biasa. Tapi bila dah guna, barulah faham kenapa ramai orang simpan benda ni dalam kereta, di rumah, malah ada yang jadikan barang wajib setiap kali keluar. Tak kira versi besar atau kecil, dengan cushion atau tanpa cushion, konsep dia tetap sama. Ringkas, kukuh dan sangat berguna. Apa yang buat semua variasi produk ni menarik adalah falsafah rekaannya. Ia direka untuk memudahkan hidup. Tak perlu pemasangan rumit, tak perlu skru atau alat tambahan. Buka terus boleh guna, lipat balik pun cepat. Masa kita duduk, struktur dia stabil dan tak rasa goyang. Ini yang buat orang rasa yakin nak duduk lama. Sama ada tengah memancing, berkebun, tunggu bini shopping di mall atau sekadar berehat sekejap lepas seharian berdiri. Bila perlu duduk lama, boleh terus dibuka. Bila bercakap tentang keselesaan, semua variasi produk ni berkongsi ciri yang sama. Permukaan duduk rata, struktur kukuh dan kedudukan yang seimbang. Untuk versi dengan cushion, ia beri rasa lebih empuk dan selesa sesuai untuk penggunaan lama. Walaupun berbeza dari segi reka bentuk atas, fungsi utamanya tetap sama, memberi tempat duduk yang stabil di mana sahaja berada. Satu perkara yang buat produk ni betul-betul berguna ialah kebolehannya untuk dilipat dengan sangat kemas. Bila dilipat, ia jadi nipis dan mudah disimpan. Masuk bonet kereta, bawah meja, belakang pintu atau sudut rumah pun tak ambil ruang. Ini buatkan ia sesuai untuk orang yang tinggal di ruang kecil atau yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Bahan yang digunakan juga bukan jenis rapuh. Rangka kukuh, sambungan kemas dan keseluruhan binaan rasa solid bila digunakan. Walaupun ringan, ia masih mampu menampung berat badan dengan baik. Dari segi kegunaan pula, ia sangat fleksibel. Boleh digunakan untuk aktiviti luar seperti memancing, berkebun, berkhemah atau sekadar duduk berehat di tepi pantai. Reka bentuk warna hijau yang kemas menjadikan ia nampak neutral dan sesuai dengan apa saja persekitaran. Tak terlalu menonjol, tapi cukup kemas untuk nampak teratur. Ini menjadikan ia sesuai untuk semua peringkat umur dan pelbagai situasi penggunaan. Yang paling penting, produk ni bukan jenis beli sekali lepas tu tak guna. Ia adalah jenis barang yang makin lama digunakan, makin terasa faedahnya. Sama ada versi besar atau kecil, dengan cushion atau tanpa cushion, semuanya sama je. Praktikal, tahan lama, mudah dibawa dan sangat membantu dalam kehidupan seharian. Kalau kau jenis yang suka barang berguna, tak suka barang yang menyusahkan, dan nak sesuatu yang boleh dipakai berulang kali dalam pelbagai situasi, produk ini memang patut ada dalam senarai keperluan harian. Ia bukan sekadar bangku lipat, tapi satu penyelesaian kecil yang beri keselesaan besar. Segera check out sekarang dan rasai sendiri betapa mudahnya hidup bila ada benda kecil yang betul-betul membantu.